Okey, hari ni saya nak review tentang satu lagi kad yang saya beli masa zaman yang sangat lama. Kad ni rasanya hampir dekat-dekat 20 tahun saya beli, sekitar tahun 2004, 2005 macam itulah. Okey, ini adalah kad Super Black. Senang cakap sebenarnya suria perkasa hitam lah. Yang dikeluarkan oleh jenama kad paling popular di Malaysia iaitu Top Cards. Syarikat ni pun rasanya dah tak berapa nak aktif sangat. Jadi ni antara kad-kad yang dia buat lah. Sedia maklum dia pandai syarikat ni. Dia gunakan tema-tema yang popular. Masa zaman era 90-an ni ada macam watak Satria Perkasa Hitam ataupun Kamen Rider Black. Jadi dikeluarkan lah. Tapi saya dapatkan ni macam saya cakap dalam lebih kurang 2004 macam tu. Jadi kira lama juga kan. Sekarang dah 2005, hampir 21 tahun lepas. Okey, kita lihat apa isi dalam kad Super Black ni. Okey, ni Top Cards. Kalau tengok belakang, ni adalah jenama Top Cards. Okey, yang ada sini ada boleh main dua jenis permainan sama ada kita main gunting kain batu ataupun saya masa kanak-kanak tu panggil kucipang. Okey, dan juga kita boleh main menggunakan power dia. Okey, ada watak Kamen Rider yang saya kenal, ada yang saya tak kenal lah. Ini Kamen Rider V1. Saya rasa ni V1. Okey, ni watak jahat dia. Okey, ni Kamen Rider X. Kuasa 92,000, boleh tahan. Okey, ini watak jahat juga. Ini watak jahat lagi. Yang saya ingat kalau dulu ceritakan Suria Perkasa Hitam, watak jahat dia nama Gorgom lah yang saya ingat. Okey, ni watak jahat juga. Oh, tinggi, kuasa dia sampai 3,000. Okey, ni 81,000 watak jahat. Okey, ni bukan Kamen Rider Wizard ni memang watak jahat juga, 58,000. Okey, ni adalah satu lagi Kamen Rider era Showa. Saya lupa nama dia siapa. Ni Kamen Rider era Black tapi dia jadi watak jahat. Ni kalau kami panggil dulu ni Bayang Hitam ataupun Shadow Moon. Ni kalau dia jalan kaki kecekak. Lawan dengan Kamen Rider Black. Best watak ni. Dia ni manusia yang baik tapi telah diprogramkan otaknya dah cuci jadi jahat lawan dengan Suria Perkasa Hitam lah. Okey, watak jahat tadi lagi yang lain. Ni Kamen Rider X. Okey, watak yang sama juga. Ni Kamen Rider, saya lupa lagi. Ni Kamen Rider dia boleh terbang watak ni. Saya ingat dia boleh terbang. Nanti saya cek balik. Yang ni V2. V2 ke ni? Yelah kot. Ni V3. Paling banyak-banyak saya suka adalah V3. Saya suka design topeng dia. Nak jadikan cerita, masa saya kecil, arwah mak saya ada belikan manga komik lah. Komik manga tu Kamen Rider V3. Dan saya pun ada edisi lengkap Kamen Rider V3 komik dia lah. Ni Kamen Rider Amazon. Ni comel lah. Ini unik, ni ganas Kamen Rider ni. Dia satu-satunya Kamen Rider yang nampak macam ganas-ganas. Okey, ini orang jahat balik. Orang jahat lagi. Ni Kamen Rider tadi. Jahat lagi. Okey, ni dah ulang tadi. Kamen Rider ni saya minat juga. Kamen Rider ni tangan dia boleh tukar-tukar. Okey, tapi Kamen Rider ni yang unik dia, muka dia boleh nampak. Dia tak macam lain tutup kan. Ni muka dia boleh nampak lah. Tapi tangan bionik Kamen Rider ni dia boleh tukar-tukar, jadi penyangkut lah, boleh jadi gerudi lah. Ni Kamen Rider Super. Paling paling kuat saya rasa Kamen Rider Super paling kuat daripada semua adik-beradik dia. Okey, ni Kamen Rider ni. Alright, itu saja daripada isi Top Cards tadi. Terima kasih kerana menonton.